Business biryani ni daripada mana? Yishun eh? Daripada Yishun lah. Oh, ayam masak merah. Ayam sambal. Oh, ni ayam sambal. Kita ada lamb shank tulang merah ni. Oh, lamb shank tulang merah. Arif, your favorite? Yang tulang ni hantu ni. Lembut. Satu hari berapa? Suruh boleh isi. Allah Akbar. Woi. Awak isi dia. Kau ada pun bekal-bekal lah. Awak. Okay, lamb shank berapa jual? Lamb shank 18. Dengan nasi sekali. Yang ayam sambal boleh kasih bahagian peha tak? Boleh. My favorite lah. Tak ada setengah-setengah. Kita nasi sampai penuh sampai tak boleh tutup punya. Oh, murah rezeki. Awak dan? Oh, sedap oh dia. Mana? Lauk. Biryani. 2.10. Kambing bang. Kambing masalah. Bukan masalah eh. Bukan masalah. Tinggal bawah dia. Masih warm-warm lagi. Oh, dia ayam pun. Sambal lah. So jual biryani. Ada sosis. Air lah, air balang. Air balang tu. Sambal dia ada pedas sikit abang. Boleh. Tak campur. Lagi pedas, lagi sedap. Okay, Masya Allah. Ada dah. Apa semua? Okey. Ui, gelas. Satu berapa? Satu $6 bang. $6. Every day, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Oh, non-stop eh. InsyaAllah. Thank you very nice. Alright. Okay, thank you very nice. Ayam sambal dia. Pedas tu. Chicken spicy je. Ayam sambal. Masala dia. Masalah.